Okay, nama akak Kistira, dah berkahwin, anak seorang dan suri rumah. Okay, kita kenal teh Botani Embah ni masa dekat event masa bulan 1 hari tu. So dah sebulan setengah kita cuba dan masih amalkan sampai hari ni. Mula-mula kita nak minum yang panas dulu, kita akan bancuh. Lepas bancuh 20 minit tu baru kita minum. Lepas tu akak kasih bancuh tambah air dan letak dalam peti ais untuk minum keesokan hari dia. Best air teh ni sebenarnya sebab dia jadi lebih bertenaga. Kalau nak bangun pagi tu memang ringan. Kalau anak ajak berkejaran pun tak ada hal lah. Akak minum secah yang kedua baru rasa dia punya tenaga tu nak tidur malam ni tak boleh nak lelap mata. Akak menyusukan anak lagi sekarang dan bila menyusukan anak tu susu tu rasa lebih meriah bila kita amalkan teh ni. Nasihat akak bagi semua yang belum dapatkan teh Embah ni, boleh dapatkan di Embah Official. Rasanya lagi sedap daripada teh Mamak.